kita akan pastikan usaha betul-betul. Bekalan mesti mencukupi, harga tidak bebankan rakyat. Dalam suasana macam ini, negara jiran kita yang lain sedang bergelut. Ada negara jiran yang limitkan 50 liter sahaja. Ada negara yang isytiharkan darurat tenaga. Tapi kita alhamdulillah masih dapat urus dengan baik kerana kita jaga kebajikan rakyat. Dalam suasana ini tiba-tiba dilakukan langkah kejutan baru-baru ini. Itu kita rasa tekilan sikit. Tekilan sangat. Kalau kita letakkan keutamaan pada rakyat, kita akan fikir banyak kali untuk lakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kestabilan politik. Kerana itu, saudara, saya berpendapat bahawa tempoh penggal 5 tahun yang berbaki ini, dah tak sampai 2 tahun. Kita letakkan keyakinan kuat kepada saudara Anwar Ibrahim. Umur 78 dah dia. Dia 78 dah. Saya dah 62. Bamat 35. Marah kat normal ni 35. Lok baru 40 lebih. Kat 30 tahun dah. Saudara, kita nak dia teruskan penggal berbaki. Dan kalau ditanya apa hala tuju Pakatan Harapan, kita nak berusaha untuk memerintah penggal kedua dan Anwar Ibrahim memimpin sebagai Perdana Menteri penggal yang kedua. Hala tuju kita sangat jelas. Dan itu mesti bermula dengan Negeri Sembilan. Kita terus bina kekuatan. Dan Tok Min akan terus memimpin dengan penuh cemerlang.